Ni lebih nak halau orang ni. Ini dah berbuka ke belum ni? Harga yang lain dia mana? Kau budak-budak punya papan kau buat harga Ini ada A apple, B bird, C cat ni kau. Engkau tak ada benda lain ke bang? Oh, ilaha illallah. Tapi tak apalah, ada usaha tu okey. Mana menu? Menu tu tak ada masalah. Cuma tak semua orang akan datang macam gerai macam ini dia akan tengok menu. Biarkan letak kat bawah. Semua barang ada? Ada. Sini kan? Cuma ni je lah. Pakai budak-budak punya lah. Bagus bang. Cuma abang maintain je bang Apa yang abang buat ni bagus. Saya puji berapa bang? Abang punya makanan abang tutup. Kau nak halau orang ke nak ajak orang? Ni lebih nak halau orang ni. Ini dah berbuka ke belum ni? Ni chicken tender Ni pakai minyak apa? Paket lah. Minyak botol. Yakin jawab? Kat kedai sebelah tu minyak botol, minyak paket tu? Botol. Okey, bagus. Peniaga kat Melaka pakai minyak botol peniaga. Bagus. Tepuk tangan untuk peniaga Melaka. Okey, harga okey lah. Okay. Ni angkat sikit lah. Tinggikan sikit. Yang bawah mana? Awak nampak? Barang baru. Yang ni tak boleh ni. Gantung depan. Tak apa, ambil ke gaji. Saya potong. Assalamualaikum abang kita ni. Ya, waalaikumsalam. Semua RM8. So, 15 per box lah. Tak, mana dia? Yang tu RM15 yang sana. Yang adik saya tengah isi tu. Ni adik? Ya. Kahwin dah? Belum. Okey, tak apa. Awak jangan cakap. Ni apa nama dia? Tahu crispy. Yang ni? Tahu bergedil. Yang ni nama? Iman nama dia. Iman. Satu cocok RM3. Ini yang cocok dia? Ya, betul. Oh, okey. Yang ni jual? Tapak berapa kosong? Kenaikan bebas. Cantik. Ni bau cantik. Okey. Nasi lemak, nasi. Okey. Tapi yang di atas ini adalah roti canai. Kenapa engkau datang bila engkau rasa kau nak datang? Dia ada baru ada harga. Elok bang. Harga di mana? Elok. Abang buat gantung dekat dia. Akak duduk. Saya buat kerja akak. Yang ni adalah gerai yang cantik sebab apa? Setiap satunya dia letak. Memang buat hari macam ni ke? Kenapa akak kena buat macam ni? Semua nampak. Walaupun dah ada pun dia tak tanya. Okey kak, saya puji dengan akak sebab akak memudahkan customer dan dia takkan komplain. Kalau dia komplain lagi saya tak tahulah kak. Ini dikira satu tangan ke dua tangan harga dekat depan tu? Semua kita ada satu tangan. Satu tangan je. Kalau saya buat macam ni, kira macam mana? Cacat.